Hello everyone, in this video I am going to show you on how to use file compression tool by using WinZip and PKZip. Tujuan file compression tool adalah untuk menjimatkan storage space dan dia kompres file untuk menjimatkan storage space dalam hard disk supaya dia tidak makan banyak ruang dalam storage space. Untuk menggunakan WinZip, kita pergi disk PC. Dan saya cuba untuk kompres video. Total size before compression untuk video adalah 57.36 MB dan lepas kompres dia 5.78 MB sahaja. So dia betul-betul dia menjimatkan storage space, especially untuk kalau storage space dia kecil. Save. Give videos. Kita tengok dia punya properties. Dia 5.78 MB sahaja.